afraid of the dark? Are you scared? Oh, ni saya main yang saya tengok dekat Facebook ah. Yang depa share dekat Batu Kawan Central Island Park tu kan. Tengok ada lampu color-color macam-macam, tak ada apa pun tengok main sini. Kosong ah. Depa duk jogging. Tak ada apa. Lampu color lilap-lilap, lampu warna-warni tu pun tak ada pun. Tu kalau sini tak ada lampu color-color tu, nak pergi mana pula? Oh, boleh mancing oh sini. Tak boleh ah. Oh, ikan menangkap tu geng. Tapi tak nampak, gelap. Kalau bawa set tripod apa semua macam untuk paranormal tu, boleh kan buka lampu suluh, boleh nampak. Oh, ikan menangkap. Dia ada tanam jenis lalang luaknya. Lalang jenis macam dekat-dekat orang putih punya lalang. Macam ni lalang macam kita punya. Ni luak punya. Tengok dia panjang lain macam lalang dah. Macam dekat orang putih punya yang macam ada ladang yang dia punya loteng gudang. Oh, macam cerita Smallville tau. Dia punya lalang dia ni. Kalau hang tengok penuh lalang ni kan, nampak macam heaven. Nampak lawa lalang. Betul lah. Nampak macam gandum sikit. Gandum lebih kurang. Cerita Smallville, Superman, Clark Kent. Lepas tu perempuan tu nama apa tau? Yang ada Cak Air, karakter tu. Cak Air pun jadi Superman, watak utama. Kan. Dia petani lah. Petani. Bapak Superman tu ah. Apa tu? Dia petani luat tak dalam TV. Oh, jogging. Cak Air jogging. Cak Air jogging. Jogging 10 langkah. 10 langkah je. Tak nampak. Alhamdulillah. Tasik Taiping mana letak ni? Tasik Taiping. Rasa Tasik Taiping besar lagi kot. Yang ni kecil je ni. Ni boleh lah ni jogging 3 round. Betul lah. Tapi kalau nak kira ayak dia, sini cantik lagi ayak dia. Mana malam mana nampak. Pokok bunga raya. Lama dah tak tengok pokok bunga raya. Malam dia tidur. Dah lah tengah hujan dia tidur. Bagus untuk ni. Pokok. Bunga raya ni. Buat rebus makan. Ada asyik lah. Ni sini barulah nampak sikit. Nampak segala luka-luka. Pokok udang. Pokok udang? Tak nampak nama pokok dah, tapi nampak macam udang. Pokok ni umur suku dah kan. Lebah lalu makan. Dia punya bunga.
ni hang makan. Pokok apa ni? Yang madu dia hang boleh makan. Oh. Pokok lidi. Oh. Dia kau makan benda lain. Benda apa aku suka makan? Datang. Tak aca pun. Tak aja. Hang tahu pula tahu. Siput sedut. Nak tahu tadi hang kotia pun takkan. Dah tu udang aku malah nak kopek kulit dia. Yalah, wah kau lelaki kau makan kerang. Ni di teleport itu, apa ni? Yo, oh. Aku pun tak ingat. Oh, sini. Tu aku duk tengok map tadi. Dia hantar kat sini ke? Oh ni. Madu ya. Oh. Dia apa? Tak ada apa pun sini. Awal-awal dulu merengok dia pun mula buka tempat sini. Lampu color lilak-lilak warna-warni. Mungkin tak dapat sambung. Ada orang tengok ada ekor tu ni. Oh. Ada gak ah. Ada gak ni. Oh. Versa. Verso. Boleh saham. Ini lah no. Tak tahu. Selek pun tak terang. Kalau orang tak nampak ni. Oh. Pu. Oh, ni Verso kalau hampa nak melabur boleh lah. Oh. Persiaran Kasia Barat. Persarian in the Beninging, in the Beninging, yeah, in the Listen properly. in the Beninging, yeah, in the Beninging, in the Beninging, in the Beninging. Persiaran Kasia Barat 6. Oh.
Tak tahu. Kan? Oh. Mungkin kat rumah orang, mungkin office. Tak ada kitchen. Oh. Rumah dunia mah. Dunia punya. Sana esok lagi mewah. Semua benda ada. Belah-belah. Oh. Orang yang paling terkaya pun dia paling termiskin dalam syurga. Orang paling kaya. Yang Orang paling miskin tu lagi kaya daripada orang dunia 10 kali ganda. 10 kali ganda. Dekat dunia ni paling kaya berapa bilion. Oh. Orang tu ada. Oh. Dia kalau ada 1 bilion. Kat syurga esok dia ada 1 trilion. Oh. 10 kali ganda lagi kaya daripada 1 bilion. Oh. Kali dengan 10 lah. 1 trilion. Oh. Takut kaya ni. Yang tu penuh kaya dah. Itu orang yang paling miskin. Oh. Yang entah berapa juta tahun dia nak sampai syurga. Oh. Orang lain dah masuk syurga dah. Dia tak masuk I. Orang dah duduk dalam tu sampai tak tahu. Oh. Berapa lama dia punya tempoh nak sampai tu. Dia yang paling last keluar pada neraka. Oh. Dia yang paling last masuk dalam syurga. Oh. Dia tu pun dapat kekayaan 10 kali ganda daripada orang yang terkaya kat dunia time dia. Itulah. Dia tak tahu zaman bila tu. Oh. Zaman bila punya orang tu hidup. Entah hujung-hujung punya ke, Oh. entah awal tu ke, entah zaman Nabi ke. Oh. Tak tak kenal. Itulah. Kenapa orang makin hujung usia dunia, orang makin banyak duit. Oh. Kalau dia umat Nabi Muhammad yang last tu, dia hidup zaman hujung-hujung. Sekarang kalau orang tu ada 1 trilion, dia tak ada 10 trilion. Itulah. Tak ada. Oh. Masa tu pun duit kan belanja 10 trilion habis. Bukan makna hang terus tak ada duit lah. Bukan hang terus miskin. Oh. Allah bagi lagi. Tak habis punya duit tu. Tak habis. Sebab orang suka sangat, manusia suka sangat duit. Oh. Allah tak pernah bagi miskin pun dekat syurga tu. Oh. Hang sentiasa ada duit ya. Hang guna hari ni 999,000, esok ganti balik 999,000. Tak kurang Oh. duit tu. Tak cukup weh. Memang cukup mah. Tak tahu apa yang lebih dia. Oh. Apa yang lebih, apa yang kurang pun tak tahu. Oh. Kerana semua benda kita boleh dapat ke tak tahu. Di Shopee ke ada benda yang kita tak boleh dapat ke aku tak tahu. Oh, Tapi aku ingat boleh dapat lah. ui, boleh dapat lincin. Ras. Semua orang suka tidur atas duit. Oh. Bagi tidur atas duit. Orang tu tidur atas duit hari-hari. Oh. Nak makan ada. Nak buah semua ada. Oh. Nak perempuan semua ada. Hari-hari pun boleh. 1 jam sekali pun boleh. Tak letih kan. Takkan letih memang. Oh. Hang punya tu nak kena, nak besar, nak kecil, nak kenyang, stamina lebih, nak macam kuda. Semua boleh. Helikopter. Tak boleh helikopter, siap terbang ni. Nak macam mana? Tak kena. Oh. Tak ada, semuanya enjoy kena. Oh. Semuanya hang dapat lah. Oh. Semua kat dunia susah sikit lah. Sana esok bersenang-senang. Oh. Bersusah-susah dulu. Bersenang-senang kemudian. Bercucuk tanamlah kamu di atas muka bumi. Cucuk tanamlah, tanam pokok. Tanam pokok apa? Hang ni kencing kat pokok. Rumah.
Yang ni berapa tu harga dia tak tahu. Confirm lebih setengah juta. Oh. Dia bawa merah sikit. Dah siap ni lagi harga gila. Oh. Mana laluan? Dalamnya ada sikit. Oh. Mana kereta? Kereta dekat mana? Kita pun dunia. Oh. Balik jalan kaki lah. Tawakal lah. Tawakal. Siang sampai. Oh. Ketum. Daun ketum. Simok tinggal ketum. Oh. Tak suruh robak ni ketum. Oh. Padahal ni pokok lautan. Pokok ni banyak kat hutan. Ah. Kita nampak pokok ni. Tak besok, tak perasan. Kat hutan nampak. Oh. Atau rumah aku ke tu. Banyak rumah tak terjual ni. Dah tu mahal sangat, orang tak mampu nak beli. Apa? Siapa yang mampu beli. Oh, biar Cina je lah beli sini. Yalah, tempat ni semua Cina ni. Oh. Tapi yang pelik Cina nak juga duduk tempat dekat tempat Melayu, nak buat ladang bawa alik bayar dekat tempat Melayu. Pasal nak beli tanah. Itulah. Dah beli tanah dia pun tak jual dah kat Melayu. Oh. Nak ambil semua tanah Melayu. Oh. Memang siapa tujuan macam tu. Oh. Dia nak bagi Melayu ni merempat. Kalau ada tanah simpan lah. Kalau hang gila duit, jual lah. Itulah. Tapi yang lainnya duit tu dia habis. Tanah tu takkan kurang seinci pun. Betul. Tapi dah masalah dengan duit. Oh. Nampak duit. Tu pasal tak dapat rezeki nak dapat tanah. Oh. Habis adik-beradik makan habis. Sama aku belah mak aku, sama belah ayah aku, sama adik-beradik. Semua pula. Dah buat dengan arwah. Itulah. Aku patut ada tanah tapi depa ambil. Mak aku pun patut ada tanah, depa ambil. Jual senyap-senyap, lepas tu bagi depa je. Ni duk kata gigit tu. Oh. Tempat dia. Kiri kanan kiri. Kemana halau dah kita sampai? Oh jangan jaga rasa. Ini kalau kembang awang. Oh. Ni pun lawa. Dia kembang warna purple. Oh. Ada satu lagi kawan dia. Oh. Yang macam yang pokok sundal. Pokok sundal? Kan tak pernah dengar? Tak pernah. Yang sundal malam tu. Oh. Ni adik-beradik dia agak ni. Tapi sundal malam dia putih. Warna purple. Oh. Dia tak gelap bau. Tapi yang adik-beradik dia sundal malam tu dia jenis macam ni kot. Tapi dia jenis tegak kan. Dia jenis pokok-pokok. Yang ni macam boleh berkawan. Boleh jadi macam ni lah dinding. Dia kalau sundal malam dia pacak tegak diri kan. Dia macam nampak. Walaupun tanam dekat-dekat pun nampak macam satu-satu. Macam dia tak mau campur. Macam ni dia boleh melengkap. Tapi jenis pacak-pacak kat tanah pun. Dia jenis senang lah. Hang petik, hang pacak tu kat tanah kot. Tak labu. Tanam dia. Dia senang hidup.
Dia tak payah pakai biji benih apa. Oh. Dia betul-betul batang tu ya. Oh. Batang tu hang potong, hang boleh pacak kat tanah dia hidup. Oh. Katak panggil hujan. Katak panggil hujan. Oh, tu dia. Jemuran dah turun. Angkat kain hujan, jemuran dah turun. Kilat sabung menyabung. Oh, situ kita masuk. Pak Gad tadi, kereta depan ni ha. ...22 minit berjalan saja. Berapa langkah dah? 1000 langkah dah. Langkah maknanya setengah 10 kali ni. Oh. 10,000. Oh, tu kereta. Oh. Tak ada, kita kena scam. Tak ada pun lampu color-color. Daun ketum. Ketum tengok urat dia. Urat merah, ayak warna merah. Urat hijau, ayak warna hijau. Apa ni buat bau ni? Oh. Saya bau. Seharum bunga yang menggoda. Tak ada bau apa pun. Ni, pokok besar ni. Ya, scam. Kena scam lagi. Dah lah kena scam lampu color-color tak ada. Central Park. Tak boleh tunjuk nombor plate kereta, bahaya. Okey, sampai sini je. Bye semua. Assalamualaikum. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. 3 old thoughts, new guap.